Viewers kita ada tanya, asyik motor sama je, tak ada motor lain ke? Sebenarnya bukan tak ada motor lain, tapi bos kami ni kalau tak dipantau, dia bawa masuk motor yang kita orang pun tak tahu nak cakap macam mana. Korang tengoklah sendiri. Sebelum tu bersama saya Adib Syazwan daripada TM Motor World Kapar, Pekan Kapar Kelang. Kita nak review, bukan review sebenarnya, nak tunjuk ke anda motor apa yang bos kita orang ambil. Sampai kita orang pun tak tahu nak cakap apa. Tengok ni contohnya, tahun 2023 X-Max V1. Tengoklah sini jajan dia. Saya pun tak tahu nak cakap macam mana lah bos saya ambil motor sekarang ni. Siap tu dah purple candy, dah ada Racing Boy disc, ada Racing Boy Master Pump caliper. Dan tak silap saya difahamkan motor ni 310cc. Exhaust dah pakai back pressure, Pro Fender lagi, Racing Boy lagi. Aduh, aku pening lah bos aku ni. Motor ni dah pernah top set. Motor ni dah pernah top set. Motor ni pun jual murah je. Tengok mileage. Motor ni top set masa mileage 50,000 buat sekali 310cc. Mileage 60 lebih. Senang cerita, spek baru boleh jalan 10,000 lebih lah. Motor ni jual 19,800. Fikir lah sendiri murah tak murah. Macam ni punya condition, sikit punya lawa macam ni. Ini pun jual 98. Mileage rendah. Tahun nanti Wasabi. Ni 2024 tak silap saya, V2 248. Ni tak berjajan tapi mileage rendah sikit. Okay. Kenapa saya cakap bos saya pelik? Motor masuk kadang-kadang kita orang pun tak tahu nak cakap macam mana. Sebabnya kita orang tahu jual je. Dia yang bawa masuk motor. Macam ni. Zone test ada 2 biji. Dua-dua sama 20,800. Tak murah. Aku rasa macam aku nak jual 30,000 ke. Itulah. Tapi kalau rasa nak lebih sikit, macam ni lah. Ni lebih sikit, lebih duitnya lah. Ni T-Max 2023. Macam ni punya condition. Siap ada forged carbon, siap ada spotlight. Tak lah, kalau macam ni tak cukup lebih lagi, tak tahu lah. 57,800 tahun 2023. Handsome. Cari saya. Okay, lain kita ada kat sini. Ni nak cakap macam mana ni? Mileage rendah. Tahun 21, register 25. Jual 76,000. Saya nak cakap macam mana? Bos suruh jual. Anda fikirlah sendiri. Ni macam ni. Ni masuk, entahlah, tak tahulah, 1250R. Model ni jarang ada atas jalan. Mileage rendah. Motor tune, siap crash bar, siap top box original BMW. Harga kat sini. Harga dia kat sini. Okay. Ni 12,000 RS, siap dengan 3 box original BMW. Ini pun entahlah labu. Saya kadang pening dengan bos saya ni, bawa masuk motor yang kadang-kadang kita orang pun tak sangka dia nak jual harga macam tu. So korang fikir lah sini, logik ke tak logik. Kalau dah dengan BM macam ni lah, JSA siap dengan bapak spotlight 4 biji, bawah dah siap ada skid plate, tayar tebal. Memanglah 250 pakai Brembo lah. Tak Brembo lah kalau tak JSA kan. 116,800. Beli, bagi tahu saya. Sebabnya ada satu je. Next, Tracer tanya kan, nak Tracer ambil. Ni pun kalau korang tak beli, aku tak tahu nak jual kat siapa. Beli lah. Sebabnya murah. Macam ni 2016, 29,800. Set Cyborg. Apa lagi kau nak? Beli lah. Kan? Sebabnya kadang-kadang benda-benda macam ni kan, kita orang bukannya tak nak buat video, tapi tak terkejar bang. Jadi video ni penjelasan kenapa bos kami ambil motor sampai kita orang pun sendiri tak terkejar bos kita orang ambil motor. Kalau tak jual, dia marah. Bila nak jual, dah iklan, motor dah jual. Saya nak cakap macam mana? Nanti tengok sini macam ni, kat depan. Macam ni. Macam ni, cepat sikit. Ni. Bos suruh jual cepat ni. Ni. Bos suruh jual cepat. Macam mana saya nak jual cepat? 17,800. 17,800 ada 2 biji. Mileage biji 5,000. Sebiji dah siap ada dia punya saddle box, dah ada exhaust.
Bang belilah bang. Jangan tak beli bang. Ini condition tak payah nak godak-godak dah. Ada showroom condition, ada condition yang dah godak-godak sikit. Tinggal bawa je. Itulah. Tengok hari tu tanya-tanya motor klasik kan dah jual. Lambat dah jual. Ada lagi sebiji. Tapi yang ni pakai Sport Rim lah, Continental GT juga. Ni pun lawa juga. Dia lebih ke arah klasik-klasik yang gentleman's klasik. Jenis-jenis yang pakai dogmat. Ni geng-geng mak doyok boleh pakai. Okay. Tracer ada baru tau. Sorry. Tengok cakap pun dah melalut banyak sangat. MT-09 V4. Itu ayat dia, bukan Tracer. Aduh, Tracer kat sana tadi. Itulah bos bawa masuk kita, aku pun dah pening kan. Ni kecil sikit. Speed 400. Lawa. 21,800. Beli bang. Jangan tak beli. Saya dah tak tahu nak buat apa dah. Bos kata suruh jual. Dah jual. Korang marah kata motor dah decline, lepas tu jual. Ni motor ada. Kalau korang tak tanya, aku tak tahu nak cakap apa. Lambat pula pintu ni. Macam ni lah. Ni 2 biji ni. Siapa tak nak? Macam ni punya condition. Siap dengan 3 box shed tau. Original shed. Condition motor berdara bang, macam baru. Tahun 2015, register 2018. Mileage baru 12,000. 15,800. Tak nak bang? Tak nak tak apa lah. Saya bagi tahu. Motor lawa. Sebelah dia murah sikit. Dah siap ada exhaust. Okay, dah ada saddlebag. 15 register 16, 13,800. Aduh, murah ni. Bos suruh jual harga murah. Aku dah bagi tahu korang harga murah. Tapi kalau tak jual, takkan nak jual murah lagi kan? Pening lah. Ni bos bawa masuk ni. Ni CC besar-besar 1100 cc. Laju benar bang. Kita jumpa luncur. 21,800 CB F1100. Siap dengan sidebox. Motor tak silap saya dah VC kot. Rasanya lah. Nanti kena check balik. Motor lawa, cuma kena basuh je lah. Okay. Minat tau je. Rasa-rasa patut tak naik atas sana? Banyak kat tu motor yang bos bawa masuk pelik-pelik tu. Kalau kau rasa patut, bagi tahu. Cuba komen. Cari motor, jual motor, beli motor, trade in motor. Apa lagi? Cek saya. Kata motor world. Thank you. Ciao.